Assalamualaikum. Yang lembu anak tu di gambar. Yang kawan tu kena pukul patah tangan tu. Unit percakaran. Dia bertengkar dengan kawan tu. Dia nak bercakap dengan bini aku. Kan? Dia bertengkar dengan kawan tu. Yang tapi ni bertengkar dengan bini aku ni. Dengan apa benda Fika dengan C tu. Kan? Dia ada unit percakaran tu. Dia nak jual. Maka kena jual lembu aku tu. Dia ada dasar kesombongan tu. Dia pisah-pisah pun dia buli yang maha mulia. Dia dengar kat situ. Dengaran dia. Aku ingat ada, tak ada apa lah benda tu. Duduk dekat situ. Tengok tak ada. Gaib. Balik. Balik. Sebelas 57. 3 minit ke 19. Ada separuh ni hilang separuh dan juga ada agensi untuk separuh ni. Dia melibatkan anak bini aku. Banyak kali dia minum. Kan? Dia konon-konon dia bawa masuk tu aku tak bayar. Sebab dokumen-dokumen tu telah diambil alih oleh satu sektor. Satu sektor persaudaraan. Lesen tempatan tu kan. Yang dikenali sebagai agensi Muhammad Amin kan. Al-Maunah kan. Satu agensi kepewiraan negara tu kan. Kau jadi macam mana dia nak tunjuk kepewiraan negara dia. Kau jadi macam mana kat situ. Kau boleh patuhan apa benda kat situ. Dia nak tunjukkan kepada aku tu. Kepatuhan tu dia curi. Kan. Dia kena curi. Memanjang-manjang. Dalam dengan dia ni, dengan mat ni, memanjang-manjang kena curi. Termasuk Amir Andani ni. Yang kawan tu tak bercakap dengan aku, tak duduk dengan aku. Tapi ada sektor. Ada sektor penggembelingan. Ada orang lain pula. Yang ada pengurusan agensi. Dia kata saya menguruskan gini. Aku cakap, kau urus kepala bapak kau sudah. Kau jangan ganggu. Balik! Kan? Dia marah kat kita. Itu berlakunya satu sistem kecurian kebangsaan tu. Dia di peringkat kebangsaan tu. Kan? Nanti dia melibatkan syariat, apa benda zakat pula. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan supaya SPRM dengan Polri dapat kesan benda tu.